Satu lagi jam daripada Lokmat, Ocean Pro Smartwatch. Jam Lokmat ni memang padu guys, jom kita tengok. Alright, korang tengoklah tu, pattern dia pun dah lawa gila. Korang boleh tengok dekat atas ni 5 ATM, waterproof, memang power guys. Korang tengoklah design belakang dia, anti-drop design babe. Dan ni bahagian depan dia, lawa babe. Ok, ni charging cable dia. Dan ni adalah tali dia. Dia juga bagi dengan satu user manual yang agak tebal. Alright, kita dah pun pasang tali jam dia guys. Jam dia rasa agak ringan juga. Jom kita buka dia punya. Memang cun lah screen dia. Lawa gila guys. Ok, jom kita on. Korang tengoklah tu paparan Lokmat dia. Lawa gila. Design dia padu babe. Ok, kita tengok Ok, tekan tak ada apa. Atas, tepi. Ok, ni untuk app dia guys. Ok guys, korang tengok ni. Jam ni betul-betul detect kita punya tangan. Apabila kita tak ada tangan kita kat sini, dia tak tunjukkan bacaan. Jom kita pakai. Gila guys. Yang bestnya, sensor dia ni berfungsi dengan baik. Kalau lah kita tak pakai, dia takkan tunjukkan bacaan. Dia tak sama macam jam smartwatch yang biasa-biasa tu. Sebab yang biasa-biasa tu, kalau lah kita tak pakai, dia akan tunjukkan bacaan. Tapi yang ni tak. Kalau kita tak pakai, dia dapat detect kita tak pakai dan dia takkan tunjukkan bacaan. Design dia memang lawa, memang padu, memang rare gila sebab dia kotak. Korang boleh tengok guys ni. So, aku rasa memang seronok gila pakai jam ni. So guys, kalau korang berminat dengan jam ni, check out dekat beg kuning di bawah.